Kalau anda berazam nak bebas hutang, boleh save video ni untuk rujukan nanti. Cuba letak target dapatkan gold bar 50 gram ataupun 100 gram. Hari ini 50 gram bernilai RM30,000 dan 100 gram sekitar RM60,000. Kenapa simpan emas untuk lansaikan hutang lebih berbaloi? Sebab emas lebih susah bocor dan nilainya boleh naik 10% setahun. Dalam masa yang sama, dia boleh menambah nilai simpanan kita. Kelebihan lain, spread value emas besar lebih rendah, 7.5% untuk 50 gram dan 7% untuk 100 gram berbanding 9% untuk 10 gram. Makin besar saiz emas, makin tinggi potensi keuntungan. Kalau ada bajet besar, boleh beli terus secara EPP atau full payment. Tapi kalau nak mula secara kecil, gunakan akaun emas gap. Simpan ikut bajet. Cukup gram, baru keluarkan emas fizikal di cawangan Public Gold. Nak mula menabur emas untuk bebas hutang? Teruskan follow saya untuk lebih ilmu kewangan emas dan Public Gold.